Hai bang, Hey. apa nama abang and apa yang abang buat dekat sini? Nama saya Muhammad Rasul. Saya sebagai leader environment dengan compliance department ni jaga keselamatan dan kebersihan kawasan kilang lah. Boleh kongsi tak apa benda yang warna hijau kat belakang ni? Ini kita panggil dia ITS. So function dia berfungsi sebagai sistem untuk kita merawat air lah, senang cerita dia. So maknanya sisa-sisa yang dari production apa semua, contoh macam minyak, tepung, pewarna, bahan-bahan kanji ni semua, kita akan melalui proses kat sini lah. Sebelum kita lepaskan air-air tu jadi air bersih untuk ke public drain. Kalau nak kerja dekat sini kan, especially dekat bahagian abang ni kan, kena ada any specific sijil ke ataupun kemahiran lah kalau untuk ada dalam bahagian abang sendiri. Kena ambil sijil lah khusus dia sendiri untuk kita sebagai competent person lah, untuk memastikan setiap proses tu semua berjalan lancar. So kalau macam nak kerja bidang saya ni, dia cuma minat je, perlukan minat. Apa antara challenge yang terbesar yang abang pernah kena lah bila abang kerja dekat ITS tadi ni? Kalau challenge yang terbesar ni, biasa kat ITS ni ada error dia adalah overflow air. Maknanya overflow ni berlaku bila kita setiap proses ni dia belum siap, tapi air yang datang ni daripada production apa semua terlalu banyak. Dia pun ada dia punya cara emergency dia lah untuk kita buat bila ada berlakunya overflow macam tu.